Isham Jalil dan Dr. Azman spin lagi. Menteri Agama dah keluarkan kenyataan. Bacalah. Jangan ikut akal yang tak betul tu. Lepas tu spin. Putak belik kan. Bagi orang marah. Keliru. Memang busuk hati mereka ni. Laju je mereka spin. Tapi bila ajak berdebat, mereka kerik-kerik. Sepi macam tu saja. Sebelum ni pun Jakim dah keluarkan kenyataan. YB Sani pun dah bagi peringatan sekat program. Maiz pun dah bagi amaran. Bab mana yang Isham Jalil Dr. Azman ni tak faham? Jangan jadi buta hati. Menteri Agama Dr. Zulkifli Hasan bukan kata isu ni kecil macam yang difahamkan Isham Jalil dan Dr. Azman. Kerangka undang-undang dan penguatkuasaan dah cukup. Kita dah ada Akta Kesalahan Jenayah Wilayah Persekutuan 1997 Seksyen 25 dan Kanun Kesiasaan Seksyen 377A, 377B, 377C dan 377D yang memperuntukkan kesalahan berkaitan dengan seks luar tabi'i. Benda mudah je nak faham. Tapi kalau hati tu dah kotor, hitam, memang mereka akan spin. Nak huru-harakan negara, rosakkan keharmonian. Isu glamping with pride ni dah selesai sebelum bermula pun. Dan itu adalah faktanya.